Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi rezeki untuk bersiaran, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung daripada ayat yang semalam, iaitu ayat tentang puasa. Cuma kali ini penekanan kita berbeza. Kalau semalam kita tengok kepada input, proses dan output, dan apakah output daripada puasa yang sebenarnya. Tapi kali ini saya nak ajak semua orang, termasuk diri saya sendiri, untuk kita memperhatikan satu ayat yang very special daripada ayat yang semalam, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang mana ni Kak? Ayat kutiba. Kutiba apa tu kan? Kalau dalam dia punya terjemahan, iaitu diwajibkan, telah ditetapkan, Allah telah menetapkan ke atas kamu, Allah telah wajibkan ke atas kamu. Okay, saya bila tengok perkataan ini, saya macam, bila kita baca Quran kan, kadang-kadang kita macam dah biasa, kita macam rasa macam, macam ada satu tempat yang lebih kurang lah. Tapi dekat mana ya? Macam tu kan, macam kenal je. So saya pun search lah, search. Saya jumpa, ternyata betul ada satu ayat yang lain dekat dalam surah Al-Baqarah juga, iaitu dekat ayat yang ke-216. Allah guna the very same word, iaitu kutiba alaikum. Tetapi bukan untuk puasa, tapi untuk ibadah yang berbeza. Maksudnya Allah wajibkan juga ke atas orang beriman untuk buat another ibadah, dan dia punya, kita kata apa ya, pattern ayat dia tu sama macam puasa, tapi kali ni beza. Apakah ibadah tu? Ibadah dia adalah al-qital. Kutiba alaikumul qital, iaitu apa? Jihad fisabilillah. Iaitu apa? Berperang di jalan Allah. Walaupun dia adalah sesuatu yang kamu benci, wa huwa kurhul lakum, kalau saya tak silap dia punya sambungan. Maafkan saya kalau saya salah, sebab saya belum hafal Quran lagi. Saya cuba sikit-sikit, jadi mana yang teringat lah. Jadi nak katanya, bila saya tengok benda ni, saya macam wow, dalil tentang puasa dengan dalil tentang kewajipan berjihad sama pattern dia, tetapi yang menyedihkan dan memeranjatkan adalah bagaimana reaction kita kepada dua ayat ni yang sangat berbeza. Iaitu apa? Macam contoh ayat pasal puasa, kita semua macam okey, kita akan puasa di bulan Ramadan, dia wajib, kita gastrik ke, kita apa pun, kita akan tetap buat dia. Tetapi berbeza dengan kewajipan jihad, dia sounds macam okey, kita tahu jihad ni wajib, tapi kita selalu akan macam kita kata apa, kita akan kecilkan dia kepada skop jihad melawan hawa nafsu sahaja. Sedangkan dekat situ specifically Allah sebut tentang qital, jihad untuk berperang di jalan Allah. Jihad yang maksudnya sampai tahap menumpahkan darah, dan dia wajib, dan kewajipan dia tu sama pattern macam kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi benda ni macam buat saya macam rasa nak dig more, saya macam nak baca more. Jadi menyebabkan saya datanglah kepada tafsir yang sama yang saya guna semalam. Saya pun macam study lah balikkan tentang sedikitlah tentang ayat tu, dan saya macam tengok juga tentang daripada sudut tahun pensyariatan dan juga tarikh pensyariatan, kiranya mula basat ataupun background setting, sama lebih kurang jauh ataupun macam mana. And saya dapati menariklah, saya macam baru realise lah benda ni, bahawa pensyariatan untuk siam, kutiba alaikumus siam, adalah sama dengan kutiba alaikumul qital. Iaitu dua-duanya pada tahun 2 Hijrah. Cuma pensyariatan berpuasa di bulan Ramadan pada bulan Sya'ban, sebelum perang Badar. Tetapi pensyariatan kewajipan qital ataupun berjihad di jalan Allah yang sampai tahap menumpahkan darah itu, dia datang pada bulan Ramadan sebelum perang Badar. So kiranya timeline dia macam ni okey. Kita kata apa, dalil pensyariatan puasa ni pada bulan Sya'ban 2 Hijrah, and then qital ataupun berjihad adalah bulan Ramadan 2 Hijrah. Maksudnya rentang waktu yang sangat pendek, Sya'ban ke Ramadan. Sebab apa? Sebab perang Badar berlaku pada tahun yang sama, 2 Hijrah, bulan Ramadan 17 Ramadan. Maksudnya dia turun in between Sya'ban ke 17 Ramadan. Sebab lepas turunnya pensyariatan tu, barulah boleh berperang waktu perang Badar. Jadi nak katanya senggat waktu dia sangat pendek, tapi dia didahului oleh pensyariatan puasa. Seolah-olah puasa ni, ability untuk menahan diri dan hawa nafsu dan juga mendapat takwa, itu adalah bekal untuk pensyariatan berjihad qital ataupun berjihad yang menumpahkan darah. And benda ni saya rasa macam amazing, sebab dia menyebabkan saya teringat kepada mujahidin di Gaza. Kalau kita tengok kan, kita semua tahu bahawa dah 2 tahun lebih ni berlakunya operasi jihad Tufanul Aqsa yang diberi nama oleh para mujahidin.
yang mana mereka ni berperang lah non-stop kan. Sebenarnya sebelum Tufanul Aqsa tu lagi memang Palestin ni sentiasa dalam keadaan berjihad sejak daripada tertegaknya negara haram Israel kan pada tahun 1948 kan, sampailah ke hari ni dia berlarutan. Cuma ini yang macam memang official operation ataupun jihad yang namanya Tufanul Aqsa, yang Mujahidin namakan, yang telah berlangsung lebih 2 tahun lebih. And kita nampak macam dia punya kehancuran, the devastation tu memang kita tak boleh nak bayangkan kan betapa sangat hebatnya keimanan Ahlul Ghazah, dan keteguhan mereka. Keteguhan bukan saja iman, keteguhan semuanya, mental, fizikal, dah macam hancur macam tu tetap boleh rise from the rubbles kan, tetap bangkit dengan penuh optimis dan harap, merayakan Ramadan dengan penuh ketakjuban dan penuh ketakziman kepada Allah. Dan tanpa macam kita kata patutnya dia orang ni orang yang paling depressed sekali, orang yang paling layak untuk persoalkan takdir Allah, tapi tak, mereka sentiasa tersenyum, sentiasa yakin kepada Allah, sentiasa ucap Alhamdulillah, sentiasa macam bersangka baik kepada Allah, sentiasa mulut mereka mengungkapkan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan semua lagi kata-kata yang menjemput keredaan Allah kan. Walaupun mata dia menangis-nangis kan, tapi tangisan dia tu bukan kerana marah kepada Allah, tapi itu adalah satu tabiat manusiawi yang merasa sedih kan. Jadi macam itulah kan, nak katanya betapa hebat. Dan kita tengok bagaimana kehebatan Ahlul Ghazah dan para mujahidin, especially sebelum mereka mengangkat senjata, mereka ni adalah orang-orang yang telah pun dilatih keimanannya kan, yang tidak makan untuk berapa lama, yang mendapat kerehatan dan kekenyangan melalui zikrullah, melalui tilawatul Quran. Semuanya adalah hufaz Quran. Kalau mujahidin tu sangat jaga solat malam, puasa tak berhenti kan, kecuali waktu berbuka lah, tu pun dia hanya berbuka dengan sangat sedikit air dengan kurma kan. Maksudnya macam mana, memang exactly apa yang ayat ni gambarkan, iaitu mereka ni berjaya mengekang hawa nafsu mereka dan memenangi ke atas diri mereka dan keperluan badan dan juga keperluan kita kata fizikal dia tu, dia berjaya macam overpower benda tu sampai tahap kalau lah benda-benda tu tak ada, dia tetap mampu strong. So orang-orang inilah orang-orang yang bertakwa, yang diberikan furqan oleh Allah, yang Allah bagi dia kemampuan untuk membina strategi untuk mengalahkan the whole musuh Islam. So Gaza ni berperang, it's like dia against the whole world. Sebab hakikatnya bila Tufan Al-Aqsa ni kita baru nampak sebenarnya dunia ni sebenarnya dipegang oleh Israel kan, kecuali negara-negara yang berani melawan kan. Jadi pada hakikatnya Gaza ni sedang berperang dengan seluruh dunia, tapi dia tak takut, dia tetap bertahan, dia tetap kuat. Kerana apa? Dia adalah orang-orang yang telah pun memenangkan Allah, maka Allah pun memenangkan dia. Mereka ni sentiasa mengikut petunjuk Allah, maka Allah membuka banyak petunjuk-petunjuk dan pintu-pintu untuk memenangkan mereka. Orang-orang kafir ni rasa mereka akan mampu untuk menghancurkan mereka, memadamkan api tauhid, tetapi Allah janji apa? Mereka tak akan mampu untuk memadamkan api tauhid walaupun orang kafir benci kepada agama Allah. Mereka cuba menghapuskan satu demi satu rijal Quran, tapi tetap bangkit dan bangkit, datang satu generasi demi satu generasi menggantikan generasi yang telah syahid dalam keadaan dengan lebih baik lagi. Jadi satu reflection lah saya rasa tentang dalil pensyariatan puasa dan jihad, yang saya kira kita umat Islam di seluruh dunia banyaknya kita kata tak fair dalam mendatangi dua-dua ibadah ni. Kita banyak menganggap penting kepada kewajipan puasa, tetapi benda yang sama pattern dia, dalil yang sama pattern dia, yang pensyariatan dia tak jauh, sedekat je daripada sudut senggang waktu, tetapi kita macam tak pay attention sangat tentang kewajipan jihad. Kita rasa it's not us, it's not our time, it's not our place, dia hanya mungkin dekat negara-negara yang perang, dia hanya pada zaman Rasulullah. Tak, pada hakikatnya kita juga, hukum ni masih terpakai untuk kita. Kewajipan untuk berjihad fisabilillah, jihad kita ni tetap juga terpakai kepada kita.